وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا. اللهم يا الله lapangkanlah dada kami, wa yassir lana umurana, dan permudahkan segala urusan kami, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kefahaman dalam urusan agama, wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarilah kepada kami ilmu ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam ini kita akan menggunakan kitab ini sebagai rujukan kita. Sebenarnya saya menggunakan itu kitab yang namanya Matan Jawharah At-Tauhid, dan oleh Imam Syekh Ibrahim Al-Laqani, syarahnya oleh Syekh Ibrahim Bajuri, dan dipanggil Tuhfatul Murid. Dan saya cari kitab-kitab terjemahan bahasa Melayu. Alhamdulillah, maksud kitab ini namanya Aqidah Muslim, yang diterbitkan oleh Darul Ifta Jordan. Darul Ifta ni kita panggil suatu jatuhan kuasa ataupun badan penyelidik ifta fatwa bagi negeri Jordan. Kemudian diterjemahkan kitab ini oleh pejabat mufti wilayah persekutuan semasa zaman sahibu samahah Dr. Luqman bin Abdullah hafizahullahu ta'ala dan Dr. Said Syahrizan hafizahullahu ta'ala. Jadi beliau terjemahkan kitab ini. Saya tengok ibaratnya dan juga penyusunannya sama dengan apa yang ditulis dalam kitab Jawharah At-Tauhid itu. Hampir sama. Dia punya bahan, bukan bahan, kita panggil tajuk demi tajuk tu sama. Dan kitab ini oleh kerana kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, hadirin hadirat, maka bahagian pertama membicarakan tentang al-uluhiyat, ketuhanan. Saya dimaklumkan Syamil mengajar bab tentang al-uluhiyat ini. Jadi saya ambil bab kedua tentang an-nubuwah, kenabian. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok pada indeks bab kedua tu kita dah bincang dahulu. Apa beza Rasul dan Nabi, tujuan diutuskan Rasul, dan bagaimana alim ulama menyebutkan jumlah Rasul-Rasul dan sebagainya. Dan hari ini kita masuk muka surat 92. Itu pun kita dah bincangkan bulan lepas. Muka surat 92 itu berhubung dengan apa yang disebutkan Allah Ta'ala mengutuskan Rasul-Rasul ini. Allah kurniakan pada Rasul mukjizat. Cuma kita kena bezakan antara mukjizat dan karamah, dan juga ma'unah. Dan sebelum itu ada satu lagi istilah namanya irhas, irhasat ataupun irhas. Jadi irhas itu adalah
suatu perkara hawariqul adah yang di luar adat kebiasaan. Biasanya baby tak boleh cakap, tapi Allah jadikan Nabi Isa alaihi salam berkata-kata ketika budak kecil lagi, baby lagi, kerana menyaksikan ibunya adalah Sayyidatuna Maryam, seorang yang benar, seorang yang mulia. Itu kesaksian itu dilakukan masa baby, sedangkan baby tak boleh bercakap. Jadi apa yang berlaku pada Nabi Isa alaihi salam itu dipanggil irhas. Itu bukan mukjizat, karena mukjizat itu dikurniakan kepada orang yang telah diutuskan menjadi rasul. Ini belum jadi rasul lagi. Begitulah apa yang berlaku kepada Nabi Musa alaihi salam. Kita dah bacakan kisahnya dalam surah Al-Qasas bulan yang lalu. Dalam surah Qasas daripada ayat yang awal, bagaimana ketika Fir'aun mengisytiharkan membunuh anak-anak kecil yang lahir dari kalangan Bani Israel, lahir Nabi Musa alaihi salam. Allah sebut fa'auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Allah berfirman, kami ilhamkan pada mak Nabi Musa, susukan budak itu, letakkan dalam tabut, dalam bekas, sampai rumah Fir'aun itu. Nah, itu irhas, dibesarkan Nabi Musa dalam istana Fir'aun. Itu bukan mukjizat. Begitulah beberapa perkara-perkara pelik yang berlaku kepada mereka yang akan diutus menjadi rasul. Baik, itu dipanggil irhas. Kemudian bila dah jadi rasul, berlaku lagilah keajaiban-keajaiban di luar adat kebiasaan. Jadi muka surat 92 ni, itulah tajuknya mukjizat para nabi adalah benar. Ini masuk dalam akidah kita. Jangan tak percaya kerana kisah ini disebutkan dalam Quran. Irhas pun kisahnya dalam Quran, mukjizat pun kisahnya di dalam Al-Quran. Itu yang berlaku pada rasul-rasul. Kemudian yang berlaku kepada mereka yang tidak menjadi rasul, tapi suatu keajaiban juga, menyalahi adat kebiasaan. Umpamanya apa yang berlaku pada Sayyidatuna Maryam. Kita dah sebut kisahnya dalam surah Ali Imran, dalam surah Maryam. Keajaiban yang berlaku itu dipanggil karamah. Karena tak ada nabi dari kalangan perempuan, maka adalah karamah. Begitu juga kita dah bacakan dalam surah An-Namlu kisah menteri Nabi Sulaiman. Siapa namanya tuan-tuan? Sekian dimaklumkanlah. Ni kalau masuk berasa ABCD. Menteri itu namanya Asif bin Barkhiyah. Ketika Nabi Sulaiman dapat berita ada seorang raja di bumi Sabah yang menyembah matahari, Nabi Sulaiman hantar surat, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat itu tertulis kalimah bismillahirrahmanirrahim. Dijemput Balqis datang ke negeri Nabi Sulaiman di Palestin masa itu, di Syam. Nabi Sulaiman tanya siapa nak bawa datang istana Balqis. Sebelum dia sampai depan saya, kata Asif bin Barkhiyah, yang doanya didengar Allah, mengenal asma'ullahul a'zam. Dalam riwayat menceritakan Asif minta Nabi Sulaiman dongak ke langit. Sekelip mata istana itu sampai. Itu mustajabnya doa seorang wali Allah. Itu namanya karamah. Itu cerita dalam Quran tu. Termasuklah kisah karamah, kisah Ashabul Kahfi. 6 atau 7 pemuda yang ditidurkan dalam gua. Berapa tahun tuan-tuan? 309 tahun tidur, tak makan, tapi umurnya panjang di sisi Allah. Tu karamah. Karamah ni kena tahu ni, takut nanti ada kita rasa dapat mukjizat pun ada. Ada rasa dapat karamah. Baik, kalaulah orang-orang biasa, maka yang pelik itu dipanggil ma'unah. Baik, malam ni saya nak baca sikit sebagai ringkasan, sebab kita nak, sebenarnya tajuk malam ni ialah lawan kepada 4 perkara itu. Nanti ada satu istilahnya sihir.
Jadi apa beza sihir dengan mukjizat? Sihir pun perkara pelik juga itu. Baik. Qala musannif, jadi kata pengarang kitab ini hafizahullahu taala, mukjizat para nabi alaihi salam adalah benar ya. IS tu alaihi salam bukan Amerika Syarikat tu. Bimbang juga sama bola sepak ni. Baik. Kenabian tidak sabit dengan dakwaan semata-mata, bahkan ia perlu kepada bukti yang membenarkan kenabian. Itu namanya nak dipanggil mukjizat, dia mestilah syaratnya mereka adalah nabi-nabi, rasul-rasul yang benar. Sebab nanti ada kisah nabi palsu pun mengaku ada keajaiban, namanya Musailamah Kazzab itu. Baik, bukti tersebut merupakan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ke atas seorang nabi bagi membenarkan ajarannya. Perkara ini bertepatan dengan firman Allah dalam sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi ini sabda Nabi, Allah berfirman, sadaqa abdi fima yuballighu anni. Allah berfirman, benarlah hambaku terhadap apa yang dia sampaikan daripadaku. Baik, itu sebagai muqaddimah, sebab saya nak ringkas, nak masuk bab yang seterusnya nanti. Kemudian pergi muka surat 93, bawah sekali, mukjizat para nabi alaihi salam itu sangat banyak. Ini semua kisah-kisah dalam Quran. Antara yang paling masyhur ialah mukjizat Nabi Saleh alaihi salam. Keluar unta betina dari celahan batu. Sebenarnya bukan keluar dari celah batu, keluar dari batu. Kalau keluar dari celah, mungkin dia menyuruk kat dalam tu, dah. Bukan keluar dari celah tu, memang keluar dari batu. Dari batu keluar unta tu. Allah, hadirin hadirat, itu ujian Allah Ta'ala. Allah uji mereka. Nabi Saleh ni, kalau kita hari ni pergi Mekah, pergi Madinah, di utara ke atas dipanggil Madain Saleh. Itu negeri, tempat yang sudah dibinasakan Allah Ta'ala. Antara keajaiban-keajaiban di dunia tu Madain Saleh itu. Allah, kaum Nabi Saleh ni binasa dah. Batu Nabi Saleh tu bangsa Arab dia. Sebab Nabi bangsa Arab ni tak ramai, 4 orang je. Yang lain Bani Israel. Nabi Musa Bani Israel, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf, Bani Israel. Siapa lagi? Wa iman Nabi Musa, Nabi Isa pun Bani Israel. Nabi bangsa Arab ni mulanya Nabi Hud. Nabi Hud tu bangsa Arab. Kemudian Nabi Saleh, kemudian Nabi Shu'aib, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail tu anak Nabi Ibrahim. Setengah ulama kata dia bukan Bani Israel, dia bukan orang Arab. Dia diarabkan oleh orang-orang Yaman yang berbangsa Arab. Karena akhirnya Nabi Ismail bernikah dengan Bani Jurhum yang datang dari Yaman, duduk di Mekah. Batu asal orang Mekah, asal orang Madinah ni daripada negeri Yaman, Arab Yaman. Baik, batu kita nak cari Arab Yaman. Sekian dimaklumkan. Itu yang saya suruh Syamil cari yang Yaman lah. Mak yang baru lah. Mana tajuk ni? Tajuk tu Nabi Saleh ceritanya. Jadi mukjizat Nabi Saleh alaihi salam disebut dalam surah Al-Isra, disebut dalam surah Asy-Syams wasyamsi wadduhaha, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada ayat tu tak? Mereka bunuh unta Nabi Saleh, itu mukjizat Nabi Saleh. Kemudian muka surat 94, mukjizat Nabi Musa alaihi salam, antaranya tongkat berubah menjadi ular. Ini semua ajaib. Kata para ulama, ada beberapa haiwan, makhluk yang lahir tidak daripada rahim ibu. Apa dia tuan-tuan? Pertama, unta Nabi Saleh tu. Semua lahir daripada rahim ibu. Unta Nabi Saleh tu keluar dari batu. Dia ada anak dia.
Dia beranak tu. Naqatullah, dia panggil naqatullah, unta Allah. Yang kedua ni tongkat Nabi Musa jadi ular ni. Ni semua lahir tak melalui rahim ibu ni. Yang ketiga tu sebelah tu kisah mukjizat Nabi Isa tu. Mukjizat Nabi Isa tu nombor 95 Ustaz 95, mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan penyakit kusta dan buta dengan izin Allah. Kemudian ada dalam ayat itu wa iz takhluqu minat tin ka hayatit tayri bi izni. Dalam ayat itu, panjang ayat tu, tengah-tengah ayat itu cerita Nabi Isa, antara mukjizatnya ialah beliau ambil tanah picit apa dipanggil kepal tanah tu buat burung tiup terbang. Tu mukjizat. Tuan-tuan, kepal tanah tiup jatuh pecah berderai. Memanglah kita tak ada mukjizat sah. Itu mukjizat Nabi Isa. Itu yang ketiga, binatang yang lahir tidak daripada rahim ibu tu. Lagi cari sendiri ya. Cari sendiri. Saya ingat jika ada 5 lebih kurang. Makhluk-makhluk yang lahir tidak daripada rahim ibu. Siapa lagi tuan-tuan? Nabi Adam alaihi salam. Tu awal kita. Mana ada ibunya? Nabi Adam mana ada ibu? Tu awal kita mana ada ibu? Kata Allah ciptakan lahir tidak melalui rahim ibu. Baik, itu antara mukjizatnya. Kemudian pergi muka 96. Yang muka 95 tu, itu bagus baca kisah mukjizat Nabi Isa tu. Boleh buat satu ceramah khas Syamil ni. Mukjizat Nabi Isa ni menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit kusta. Dia semua benda-benda ni doktor-doktor zaman moden pun tak boleh buat. Menghidupkan orang mati, mana ada doktor boleh hidupkan orang mati? Memati orang hidup boleh. Hidup mati kan tu. Salah operate rupanya. Allah Rabbi ya. Menyembuh penyakit kusta. Sebab tu kita ada hospital kusta. Hari ni doktor kata bukan tak ada obat, tak jumpa obat lagi tau. Kusta. Apa dengan orang buta pun tak ada obat. Sebab tu orang buta tak boleh nak celikkan. Yang tuan-tuan buat operation tu, itu katarak. Bukan buta. Orang buta mana ada yang hidup, yang celik hari ni tak ada. Semua dengan hebat. Itulah mukjizat Nabi Isa. Maka itu ada orang kata Nabi Isa ni besok turun akhir zaman kan. Nabi Isa turun, dia kata Nabi Isa pandai tak internet? La ilaha illallah. Orang dia kata berfikir bukan di luar kotak, di luar kepala otak dia panggil. Minta maaf Datuk, orang Melaka, kita sekolah Melaka. Bukan fikir di luar kotak. Ada pula Nabi Isa pandai tak internet, dia tahu tak AI. Lebih dari itulah kalau Allah nak bagi. Dia pandai tak bawa akal terbang besok zaman ni. La ilaha illallah. Korang ni fikir Nabi Isa zaman tu mana ada orang buat operation mata. Nabi Isa sentuh je. Sebab tu dia panggil Al-Masih. Masaha tu Al-Masih tu, sentuh sembuh tu. Pegang dia, sentuh kusta hilang tu. Allah, kita pegang kusta, habis kita kusta kali. Allah harap biata. Hebat Nabi Isa alaihi salam. Itu mukjizat. Baik, muka surat 96, antara mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitulah Al-Quran. Ini mukjizat teragung dan kekal. Nanti kita akan panjangkan bab seterusnya, beberapa kemuliaan yang Allah beri kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat. Sebab tu bila tuan-tuan baca Quran, itu mukjizat. Kata para alim ulama, semua mukjizat sudah tidak dapat kita lihat kecuali satu saja mukjizat yang kekal hingga kiamat, Al-Quran. Maka itulah apa dia mukjizat Quran. Itu kena buat kajian lah. Tak boleh bab sini ni bab lain ni. Begitu juga mukjizat batu-batu kecil bertasbih di hadapan baginda Rasul.
Batu kecil Nabi pegang tasbih, serah pada Sayyidina Bakar, batu tu masih bertasbih. Serah pada tangan Sayyidina Umar, batu tu bertasbih. Bertasbih batu di hadapan Nabi. Begitu juga kata Sayyidina Ali, satu hari beliau mengikut Rasulullah berjalan di celah-celah kota Mekah. Batu beri salam, pokok-pokok kayu beri salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tu kata Sayyidina Ali. Batu beri salam pada Rasul. Kita balik-balik pokok beri salam. Koma kita. Pokok beri salam. Kena pula malam Jumaat bulan mengambang. Orang Jawa kata malam Jumaat kliwon. Jangan buat pasal Assalamualaikum Ustaz, berbalik ceramah ke? Demam kita 7 hari je. Allah Rabbiatu Rasul yang mulia. Batu beri salam, pokok beri salam. Terbelahnya bulan, ini memang kisah benar, semua hadisnya sahih. Memperoleh keberkatan pada makanan yang sedikit sehingga mampu mengenyangkan gerombolan tentera daripada sebekas tamar. Terpancarnya air dari celah jari jemari baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita terpancar air dari celah Nabi ini. Ini semua hadisnya sahih. Berlaku dalam beberapa peristiwa, antaranya disebutkan oleh Sayyidina Jabir, masa itu mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak buat haji. Tersangkut di tempat namanya Hudaybiyah. Itu kita bawa tonton bagi ziarah Hudaybiyah tu, bukan sekadar miqat. Di situ ada berlaku beberapa peristiwa besar, antaranya perjanjian Hudaybiyah, mukjizat Rasul. Antara mukjizat Nabi yang berlaku dekat Hudaybiyah itu disebutkan dalam satu riwayah yang sahih, mereka sudah kehabisan bekalan air. Jadi Rasulullah minta dibawakan bekas air, tak bawa kain. Nabi celup jari dalam air itu. Nabi angkat. Bercucuran keluar air dari celah jari Rasul yang mulia. Kata sahabat nama Jabir, kami minum, kami ambil uduk situ. Ada yang bertanya, berapa ramai kamu semua itu? Kata Jabir, 1,400 orang. 1,400 ambil dari celah jari Nabi yang mulia. Di situlah kata alim ulama, ada 4 air yang mulia atas dunia ni. Ada 4 air mulia. Pertama, air yang keluar dari celah jari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dah tak ada dah. Yang kedua, air yang mulia, air Zam-Zam. Air Zam-Zam tu air syurga tu. Sebab bumi Mekah, bumi mulia, air yang mengalir di Mekah, air yang mengalir di Madinah. Sebab Mekah itu doa Nabi Ibrahim, Madinah doa Nabi kita Muhammad. Maka air yang mengalir di Mekah dan Madinah, air-air mulia itu semua. Yang keempat, air yang pernah diludahi ataupun Nabi pernah celup tangan di situ. Ini di Madinah banyak. Kalau tuan-tuan pergi Badar, kadang-kadang sebelum saya Badar tu ada dipanggil Telaga Syifa atau Telaga Syifa itu dikatakan dulu telaga tu beracun. Sahabat-sahabat tak ada air, Nabi ludah dalam tu. Jadi penawar. Tu kalau boleh pergi namanya Telaga Syifa. Tanya Google tu, jumpa Telaga Syifa tu. Tu kalau lagi Badar tu, ke perjalanan ke Badar tu ada satu Telaga Syifa. Tu air-air mulia kerana datang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kalau tuan-tuan pergi Madinah, sebelah Masjid Quba itu ada namanya Telaga Izik. Sekarang ni boleh masuk dah, bayar 10 rial ke 50 rial bayar. Baru ni saya bagi kita masuk tadi. Bayar tu masuk. Telaga tu dikatakan telaga yang memang pernah diminum oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah celup tangan situ. Tu telaga dipanggil air-air mulia. Ini semua kerana kemuliaan yang Allah beri kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluar air dari celah jari Nabi itu. Itu air-air yang mulia atas dunia ni. Kemudiannya pelepah kurma yang menangis kerana rindu kepadanya.
dia batang kurma. Dipanggil haninul jaza apa namanya. Baik, rintihan batang kurma pelepah itu ceritanya dibuat mimbar. Masa belum ada mimbar yang baru, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat atas batang kurma disusun buat mimbar. Jadi bila buat mimbar baru, batang kurma tu letak tepi, menangis dia. Nangis batang kurma tu. Sahabat-sahabat yang hadir khutbah tengok menangis, siapa ni? Orang tengok khutbah menangis, dan dikatakan tangisan itu seperti tangisan anak unta. Makna jelas suaranya Rasulullah turun daripada mimbar tu, Nabi peluk batang kurma tu. Nabi kata, berhentilah. Nabi bagi dua tawaran. Tawaran pertama, kamu nak ditanamkan di kebun sehingga kamu berbuah sampai hari kiamat, ataupun tanam di syurga. Dia kata nak tanam di syurga, nak berbuah kat syurga nanti. Itulah disuruh, dia diam, baru dia diam. Dan dikatakan diletakkan bawah mimbar yang baru tu. Dan terbakar masa zaman pemerintahan siapa terbakar mimbar tu dengan batang kurma tu terbakar. Tidak, bawa balik seorang sikit kita tadi. Kata Imam Hasan Basri kalau baca hadis haninul jaza' ni, dipanggil tangisan batang kurma ni, Hasan Basri akan menangis. Kata beliau, lihatlah bagaimana kurma pun merindui Rasul. Rindukan Rasulullah sebab dah tak pijak dia. Itu mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan selainnya yang disebut dalam kitab-kitab sunan, asar ni adalah riwayat para sahabat dan sejarah. Kesimpulannya, itulah hadirin hadirat, mukjizat yang Allah kurniakan kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik, ada mukjizat kosong tu, kita tengok pula lawan kepada 4 perkara yang besar ini. Maka kalaulah nabi-nabi itu diberi mukjizat, maka ada juga orang yang diberikan suatu perkara yang pelik, tapi mereka bukanlah nabi. Mereka ni bukan minta tolong kepada Allah, malah mereka ni dari kalangan orang yang meminta tolong kepada syaitan, minta bantuan kepada jin. Maka berlaku keajaiban pada mereka, dipanggil hawariqul adah juga, di luar kebiasaan. Ini berlaku di negara-negara yang mengamalkan sihir atau nama sihir. Jadi antaranya, kalau pergi Indonesia tu, dia boleh ni belah dada keluarkan jantung, masuk balik zip tu hilang. Itu yang kalau pergi Indonesia, pergi 10 balik 8, 2 tinggal. Belajar sihir. Tu sihir, tu bukan mukjizat, bukan. Ya, Afrika, dulu Afrika banyak dekat sebelah Mantin tu ada Makolis tu, banyak Afrika situ. Kemudian dekat Salak Tinggi, dulu banyak Afrika situ, apa Inti College macam-macam dekat Nilai tu. Sekarang dah tak ada dah. Dulu masa geng-geng ni ada, banyak berlaku benda-benda pelik juga, namanya sihir. Satu hamba Allah Ta'ala ni WhatsApp saya, tolonglah saya Ustaz, kenapa anak dia ikut Afrika tu balik rumah, anak perempuan dia. Dia tunjuk gambar kat saya. Saya tengok Afrika tu, saya tengok Afrika tu, handsome saya lah. Saya nak beritahu tu je, handsome saya dari dia. Tapi tak ada yang follow saya. Saya siasat macam mana cerita dia, anak dia kerja kat mall. Sebab tu anak-anak kita ni kerja, jangan lupa bismillah, doa-doa, pelindung-pelindung jangan lupa baca. Jadi dia kena sihir, namanya voodoo. Datuk-datuk orang Kelantan tu, itu voodoo. Ini voodoo, V-O-O-D-O-O, voodoo. Dibodohkan budak tu, dia guna asap okok dadang, dia guna macam-macam lah, asap lah. Mana sungguh? Saya kata ini kena sihir ni, sihir. Betul kan sihir?
Allah sedih Allah Rabbi. Memang iya pun, saya dulu masa duduk KL Kampung Pandan tu, bercampur dengan satu ustaz, dia buat master ke PhD di UAE, dia Afrika lah, saya lupa negara mana. Dia kata dekat negara aku ada School of Black Magic, dia kata. Memang dia ada diploma School of Black Magic, biasa kata. Jadi memang dia orang datang sini, memang dia orang dah memang ada bekal tu. Tu hati-hati tu. Tapi jangan pula Afrika dah sini kan tuan-tuan tuduh pun jangan. Cuma hati-hati sungguh. Tu tak cerita lagi Mesir, Syamil lagi dahsyat. Tu Syamil ceritalah Mesir. Itu memang kampung dia lah, Firaun semua situlah dia. Tu lagi dahsyat Mesir. Almarhum pak mertua saya cerita Mesir ni lah. Dia jumpa Mesir tu kat Kampung Pandan, bawa balik ke rumah. Pantang tengok Arab, bawa balik rumah. Jangan tak kenal orang. Sudah-sudahnya bagi RM1,000 kat kawan tu. Dia dah pergi, baru bercakap, kenapa kita bagi dia RM1,000? Tu dia sihir. Tu sihir. Cuma apa beza sihir dengan mukjizat? Mukjizat ni orang yang mendakwa dia adalah Rasul Allah dan memang dia Rasul. Adapun sihir ini bukan Rasul-Rasul. Yang keduanya mukjizat tidak boleh diusahakan. Mukjizat bukan dengan belajar. Adapun sihir itu boleh diusahakan, boleh didapati dengan belajar. Mukjizat bukan boleh belajar-belajar. Ingat Nabi Musa waktu nak campak tongkat jadi ular tu, Nabi Musa praktis dulu. Tak. Nabi Musa pun terkejut tengok ular-ular banyak tu. Allah sebut pada Nabi Musa, jangan kamu bimbang. Tak? Lemparkan tongkatmu itu. Nabi Musa nak pegang tongkat, lempar tongkat jadi ular besar tu. Itu tak diusahakan. Bukan boleh dengan usaha-usaha, tak boleh. Mukjizat bukan dengan usaha. Samalah waktu Nabi Musa dipanggil nak tersandung di Laut Merah tu. Depan laut, belakang Firaun dan bala tentera tu. Apa Nabi Musa nak buat? Bani Israel sudah marah Nabi Musa. Tengok depan laut, idrib bi'asakal bahr fanfalaqa. Allah berfirman, ketuklah tongkatmu wahai Musa di laut itu, fanfalaqa, terbelah lautan tu. Itu namanya mukjizat. Ni benda yang tak boleh usahakan. Samalah karamah pun, tuan-tuan, kalaupun wali bukan boleh main praktis-praktis. Ni apa buat ni pak cik? Praktis, saya ni wali. Tak. Dia bukan dengan praktikal, dia bukan dengan praktis, bukan dengan latihan dia. Sihir memang dia berlatih. Tak. Berlatih tu sebab sebelum jadi Harry Potter dia banyak kali gagal. Tengok Harry Potter tu kan, gagal, peling-peling tak jadi. Itu semua sihir. Dia belajar, dia sekolah. Mukjizat ke, karamah ke, maunah ke, bukan dengan latihan, bukan. Itu beza dia. Jadi kena bezakan. Sebab apa saya sebutkan begitu? Sebab begini. Sekarang ni tuan-tuan mungkin dah masuk kategori senior, super senior. Ni anak-anak cucu kita ni. Dulu waktu belajar di Syria, Syamil dulu, kita orang dulu campur dengan budak-budak Indonesia. Diajak kita masuk satu kelas, namanya apa nama, aura. Ni belajar aura. Dan dia tunjuk depan pelajar kita, dia boleh terbang, terapung atas suat khabar. Hebat. Terapung dari Indonesia. Jadi adalah beberapa pelajar kita seronok. Yalah, nanti balik kita nak jadi tok guru. Nanti kurang-kurang kalau berhadapan dengan musuh boleh buat magic show. Jadi kita orang bincang tajuk ni lah. Adakah itu mukjizat atau karamah ataupun itu maunah? Sedangkan karamah ke mukjizat, maunah tak boleh kita buat latihan. Itu semua kurniaan Allah. Waktu kita memerlukan Allah beri. Maka bincang, buat kesimpulan, ini sihir. Betul lah. Saya pun masuk juga lah, nak tengok punya belajar aura atau aurat. Saya ingat macam mana kena berlatih. Kita main aura dalaman ni malas lah. Malas, kita penat.
Ni memang betul lah. Tu sebab tengok cerita kungfu boleh terbang-terbang tu kan. Tu filem lah. Tapi yang real pun memang ada. Rupanya dia pakai khidmat jin. Dia ada khidmat jin. Jadi dia ada pemujaan yang menjadikan jin tu sebagai khadam dia. Khadam. Lepas tu kita pun sungguh budak Indonesia. Budak Indonesia ni kadang minta maaf lah kalau ada di sini, tak semua lah. Dia kalau pergi belajar sana 50 orang contoh, 50 orang. Dia punya pahaman ada 150. Pahaman dia. Kita kalau budak Melayu 50 orang ada sepahaman semua. Alhamdulillah sebab kita punya basic pengajian tu sama. Indonesia jangan. Tu tak masuk lagi geng Roma Irama tu. Ngaji syariah rambut panjang geng Roma Irama. Ada. Pening kita Syekh. Tapi ngaku ngaji syariah. Tanya Syamil lah. Tak. Pak Gus Dur, Gus semua tu Gus. Apa dia panggil anak kepada tu, dia panggil Gus tu. Rokok itu je. Baca kitab tu. Tu yang balik Indonesia macam-macam tu. Tu saya kata mengaji seorang tu ada 5 pahaman tu. Pening tu. Tapi pandai-pandai. Tu yang Syafiq di sana berlawan dengan Indonesia. Melawan bukan lawan gaduh ni, lawan belajar ni. Sama-sama ngapal nombor 1, nombor 2, nombor 1, nombor 2. Ada pandai pula ada yang pandai-pandai lah, yang nakal-nakal lah sama je. Tu yang balik tu kadang-kadang jadi apa nama, dia kalau bapak dia kiai, anak ni dia panggil Gus. Gus tu anak kiai tu panggil Gus. Tu yang balik orang puja sungguh. Tapi alah tak semualah, saya kata tak semua. Iaitu yang kadang-kadang mana tak mengaji syariah, mengaji usuluddin, tapi geng Roma Irama, main gitar karan, rambut panjang, shisha, sekian sajalah. Budak Malaysia tak ada, budak Malaysia ada, kita suruh Syamil pergi esok hentak, tak ada tu. Dulu belajar macam tu lah, nakal budak-budak ni. Baik, baik mana tadi? Itu beza sihir. Sihir ni benda yang boleh kita perolehi dengan jalan latihan. Itu namanya sihir, hadirin hadirat. Taib. Kemudian selain sihir ada satu lagi perkara pelik. Ini namanya ihanah. Kalau tadi rasul-rasul Allah beri kepada mereka mukjizat, ada perkara pelik, dia mengaku dia nabi tapi dia nabi palsu. Ataupun dia mengaku dia wali, sedangkan wali takkan mengaku wali. Tuan-tuan ingat ya, wali dia takkan mengaku dia wali. Siapa mengaku dia wali? Wali nikah aja. Tu boleh ngaku saya wali dia. Wali yang sebenar-benar wali takkan mengaku dia wali. Jadi kalaulah berlaku sesuatu keajaiban pada orang yang mendakwa dia nabi, sedangkan tidak ada lagi nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hal ini juga berlaku di zaman nabi kita masih menjadi nabi dan rasul, seorang namanya Musailamah al-Kazzab. Musailamah ni kisahnya dia hidup zaman Nabi lagi. Dia mengaku dia Nabi yang diutuskan. Dia duduk di Yaman. Jadi orang tak terima dia Nabi. Dan dia pernah kautim dengan Rasul. Dia kata ginilah Muhammad, engkau jaga belah-belah sana, aku jaga belah Yaman. Apa dia ingat? Dia nak main kautim dengan Rasul macam tu. Dia samalah Nabi Melayu ni. Nabi Melayu macam tu. Kita sambung lepas azan. Nabi Melayu berlaku Ayapin dekat Terengganu, Pak Kaha dekat Kemensahaid. Dia kata, Pin kau jaga Terengganu, aku jaga KL. Kau tim. Pak Kaha tu masih hidup, Ayapin dah mati dah. Kita pergi dalam azan, sila azan tu. Oh, aja. Sila.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة القائم محمد صلى الله عليه وسلم. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita sambung sikit lagi sebagai penutup tajuk kita. Jadi kalaulah orang itu mendakwa dia Nabi, mendakwa dia wali, sedangkan benda ni tidak boleh diusahakan, ya, tapi dia mendakwa dia Nabi sedangkan tak ada Nabi dah selepas Nabi Muhammad. Kalau dia kata dia wali sedangkan wali pun tak mengaku dia wali, dia pun tak kata dia wali. Jadi berlakulah perkara-perkara pelik sebagaimana yang berlaku kepada seorang yang mengaku Nabi di zaman Nabi, namanya Musailamah Al-Kazzab. Itu gelarannya. Kazzab itu pendusta besar, pembohong besar. Jadi berlaku benda pelik. Musailamah dia tengok Rasulullah ada mukjizat. Antara mukjizat Nabi yang kita cerita tadilah, air keluar celah jari, dijemput Nabi ke majlis makanan, Nabi ciduk makanan itu cukup untuk ramai yang hadir. Musailamah tengok Nabi Muhammad Rasulullah ni ada mukjizat. Orang tempat dia, air telaga tu
kering. Air telaga tu sikit nak minta banyak, dia ludah, kering air tu. Itu dipanggil, itu namanya pelik juga. Air yang masin bukan menjadi tawar, menjadi bertambah masin. Itu dipanggil ihanah namanya. Ihanah, lawan kepada mukjizat. Tadi sihir tu benda yang dibuat latihan. Sihir, ini ihanah. Kemudian satu lagi benda yang pelik juga, tapi berlaku di atas tangan orang-orang yang menentang Allah, khususnya dipanggil kafir. Benda pelik yang inilah yang kita kena hati-hati. Juga berlaku kepada orang Islam, namanya istidraj. Yang ni yang kita minta jauh, kerana disebutkan dalam Quran surah Al-Qalam ayat ke-44, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah Taala berfirman, kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit ke jurang kebinasaan, min haitsu la ya'lamun, dalam keadaan mereka tak sedar, tak tahu. Rupanya nastadrijuhum istidrajan, maknanya Allah beri istidraj. Apa makna istidraj? Kata Imam Hasan Al-Basri, betapa ramai orang yang terkena fitnah dengan cara dipuji, dan berapa ramai orang yang terpedaya dengan cara ditutup aibnya. Dia buat jahat, orang puji. Dia buat benda yang tak baik, Allah tutup aib dia. Itu sebabnya dipanggil. Tapi dia semakin berjaya, dia semakin hebat, semakin ternama, semakin itu, semakin ini. Inilah yang berlaku pada Firaun. Pengaruhnya makin kuat, pengikutnya makin ramai. Firaun, batu Firaun tu tak pernah sakit. Dia sangka Allah sayang kat dia. Itu dia panggil nastadrijuhum, kami berikan sedikit-sedikit, kami tarikkan daripada dia. Untuk apa? Nak dihumban di dalam kebinasaan itu. Yang belakang tu min haitsu la ya'lamun, mereka tak sedar tu. Ingatkan makin kaya, makin banyak kekuasaan, makin hebat. Dia beginilah, kalau dia semakin kuat macam Nabi Sulaiman, makin hebat, tapi semakin taat, itu namanya Allah beri kemuliaan. Betul, Allah jadikan ada contoh Nabi Sulaiman. Berapa orang Nabi yang menguasai dunia? Nabi Sulaiman dengan Zulkarnain kan. Allah beri kemuliaan, tapi tak lupa ibadat, tak lupa sembahyang, tak lupa taat, tak lupa tunduk pada Allah. Allah beri lagi. Itu namanya kemuliaan Allah beri. Tapi Allah jadikan contoh juga dalam Quran. Seorang namanya Firaun, seorang lagi namanya Qarun. Baik itu sampai Malaysia. Apa hal tu Ji? Cari harta Qarun. Sampai kat Malaysia cari harta Qarun. Banyak harta. Allah Rabbi, kalau pergi Mesir tu satu tasik itu. Tasik Qarun dipanggil. Bahasa tak besarlah tasik itu. Di tengah-tengah tu lah ada orang tanya saya, tak ada korang menyelam tengok harta dalam tu? Bolehlah, takut tak keluar tu korang. Maksud menyelam dah. Kalau tak lama dah kerja Mesir tu, tapi saya berani tuan-tuan, tu tempat Allah bala, Allah tenggelamkan Qarun tu di telan bumi. Asal Qarun tu orang miskin, sepupu Nabi Musa. Dia dua kan, Nabi Harun sepupu Nabi Musa juga, Qarun sepupu Nabi Musa juga. Qarun itulah yang pernah memfitnah Nabi Musa. Diupah satu pelacur mengandung, tuduh Nabi Musa punya kerja. Allah, jahat Qarun. Tapi makin berjaya, daripada susah jadi orang senang. Bukan sikit hartanya. Kalau baca dalam Quran tu, jangan kata khazanah Qarun, kunci khazanahnya. Ni tuan-tuan kaya dah ni. Qarun tu dia punya kaya, kunci tu dipikul 70 orang yang gagah. Takat perut boroi, tak adanya 70 orang. 70 yang gagah-gagah tu, big bodybuilder tu yang tukang 70 orang tu. Kunci Qarun tu. Belum lagi dia punya harta tu.
Allah khazanah dia. Tapi tengok macam mana Allah binasakan. Tu namanya istidraj. Supaya kita boleh bezakan. Tengok Amerika makin kuat. Jangan-jangan Allah beri karomah kat dia. La ilaha illallah, orang ni tak boleh beza karomah dengan istidraj. Tu kata Imam Hasan Al-Basri. Kata Imam Hasan Al-Basri, berapa ramai orang yang terkena fitnah dengan cara dipuji. Puji tak apa, masalahnya makin puji makin maksiat, makin puji makin kuat buat maksiat. Tu istidraj. Berapa ramai orang yang terpedaya dengan cara ditutup aib dia. Dia buat jahat, orang tak tahu. Padahal dialah mastermind belakang tu. Dia biasa pelakon depan tu orang nampak dia jahat. Dia ada mastermind belakang tu, itu lagi jahat rupanya. Dialah samsing segala-gala tu. Tapi duduk kat belakang je tu. Orang tak nampak watak dia tu. Macam tuan-tuan tengok Bashar Assad, bukan jahat kan Bashar tu kan. Sebenarnya saya beritahu tuan-tuan, yang jahat adalah dia punya, dia asal Bashar ni, bukan dia yang naik pemimpin. Hanya tokoh yang akan menggantikan bapaknya Hafizul Asad adalah abang dia bernama Basil. Basil tu lebih punya tokoh watak, dilatih di segi ketenteraan. Saya tengok gambar Basil tu sebelum dia dibunuh. Jadi bila Basil ni dibunuh sebagai ganti ayah dia junta tentera kan, asalnya dia tentera rampasan kuasa. Masa tu kerajaan Bashar itulah bawah Osmaniyah. Hafizul Asad tu semua junta tentera. Baik tu Saddam Hussein semua tentera, Muammar Gaddafi semua tentera kan, masuklah Mesir. Mereka ni lah yang ambil kuasa, akhirnya runtuh kerajaan Osmaniyah tu semua tu. Panjang ceritanya. Jadi nak mengekalkan junta tentera ni, Basil tu mati dah, lantik Bashar tu, saya ingat masa tu kami ada sana. Dia tak layak jadi presiden kerana umurnya belum cukup 25. Sanggup mereka ubah kelembagaan nak bolehkan Bashar tu naik. Dan dia doktor gigi, dia bukan expert bab ketenteraan, bab kenegaraan, dia tak pandai. Tapi mastermind belakang dia tu yang jahat. Siapa dia? Junta tentera tu. Dia tu boneka aja. Tapi orang nampak dia jahat. Panjang cerita, terbalik meja ni kan. Dia pun dah tak ada, dah lari ke Rusia. Tak apalah cerita. Tu hadirin hadirat tu. Yang jahat tu tak nampak. Itulah belakang-belakang dia tu. Dia panggil itulah istidraj, namanya istidraj. Allah, hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah. Macam juga kalau tuan-tuan tengok cerita Saddam Hussein. Saddam Hussein tu jadi masalah anak dia tu kan, yang akhirnya dibunuh anak dia tu. Anak dia tu lebih jahat daripada bapak dia lagi tu. Baik istidraj ini. Baik kata Imam Ar-Razi, kata Sahal bin Abdullah menafsirkan ayat tadi surah Al-Qalam ayat 44 itu, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, tu istidraj ni. Kata Sahal, nikmat-nikmat yang diberikan menjadi sebab dia lupa bersyukur kepada pemberi nikmat. Beri nikmat macam-macam, lawan balik Tuhan. Tuhan di mana? Tapi makin berjaya, makin dapat tempat, makin masyhur, dia rasa seronok, pengikut dia pun makin ramai. Padahal jahat bukan main tu. Itu namanya istidraj. Imam Ar-Razi berkata, istidraj ialah meminta kurniaan turun kepadanya satu darjat kepada darjat yang lain sehingga mereka terpedaya. Tatkala mereka melakukan dosa, Allah tambah lagi nikmat dia sehingga akhirnya dia melupakan mereka daripada istighfar, lupa nak taubat. Itulah dipanggil istidraj. Baik, kesimpulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut begini, idza ra'aitallaha ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbuhu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa innama dzalika minhu istidraj. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu melihat Allah memberi kepada hamba-Nya kurniaan dunia yang diinginkannya, sedangkan dia terus melakukan maksiat kepada Allah yang memberi tadi, maka ketahuilah itulah istidraj.
Saya ulang balik sabda Nabi, idza ra'aita, kalau kamu nampak Allah Ta'ala itu beri kepada hamba di dunia apa yang dia mahu, Allah beri wa huwa muqimun, tapi Allah beri kat dia tetap di atas kerja maksiat, maka itulah istidraj. Pelik juga kan, dia lawan Allah patutnya binasa dah. Macam Fir'aun, macam Qarun, macam Haman, tapi macam juga Abu Jahal, semakin berpengaruh di Mekah, walaupun yang dilawan bukan kaling-kaling Nabi Muhammad dilawan. Kita ni sakat lawan bukan nabi-nabi tu. Ni lawan nabi-nabi sah. Allahu Rabbi. Dahsyat. Jadi kesimpulannya, bolehlah kita bezakan apa dia maunah atau lawannya istidraj. Kalau maunah tu Allah beri pertolongan pada orang beriman, makin dia tolong, semakin dekat dengan Allah, semakin dia bantu, semakin dia bersyukur pada Allah, maka itu namanya ma'unah. Allah beri lagi, makin banyak dia beri. Jadi contoh kitab ni 15, dia bayar 20, contoh sekian saja. Jual 15 20. Ni bukan berniaga ni. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa itulah yang dapat saya kongsikan malam ni, hadirin hadirat ya. Jadi tujuan kita belajar ni supaya kita berhati-hati. Saya paling takut ialah istidraj tu, na'udzubillah ya. Jadi apa dia istidraj? Nabi kata kalau kamu nampak Allah beri pada orang itu nikmat demi nikmat, tapi dia makin buat jahat, ketahuilah itulah istidraj tu. Ya, tapi kalau dia buat, Allah beri pada dia nikmat, dia semakin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Allah, itu namanya ma'unah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Semoga Allah rahmati perbincangan kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما نافعا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين فتقبل الله منا ومنكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت